nampak, oh Yasmin Hani. Okay. Saya akan pergi terus ke Yasmin Hani. Assalamualaikum, saya Yasmin ni. Saya daripada TV3. Saya minta maaf, saya kena buat konten dengan Yasmin untuk TV3. Artis, kalau hang pergi TV station, kalau orang approach hang akan layan. Hang cari makan kat tempat situ. Betul. Itu saya punya konsep. Betul. So, saya dapat semua pelakon. Zul Arifin, Azifah Syafinas, Amelia Henderson. Saya dapat semua pelakon untuk buat konten saya sendiri. Bukan konten TV3. Faham? Post kat tempat sendiri ya? Post kat tempat sendiri. Platform sendiri. Saya naikkan sendiri. Bijak. Tapi TV3 panggil lah. Masalah kenapa buat macam ni semua kita panggil. Sebab time tu view semua sejuta. View semua sejuta. Dekat YouTube you. you. Saya habis rumah macam 30,000 je. Sebabkan TV3 terus naik 100,000. Tapi tu kat mana? IG? Kat IG lah. IG. IG. Tak ada lagi zaman TikTok. Okey. So saya ambil kesempatan kat situ. So sampai satu tahap ada orang nak bayar review lebih daripada gaji saya kat TV3. That's the point. Syabas Betty, syabas. Starting point. Buat duit, buat video adalah buat boleh buat duit. Macam tu lah Yes. dapat ilham tu situ. So saya tak habis tu. Kerja TV3 8 bulan je. So gunakan semua benda, taklah nak gunakan. Yang pandai. Kalau orang You ambil kesempatan gunakan lah. peluang itu. Gunakan aktiviti bawah pula. Bukan gunakan lah. Dia macam Mengambil Tak adalah kesempatan lah, mengambil peluang yang ada tu. Gunakan peluang. Mesti TV3. Cuma saya ambil kesempatan kat orang tu. faham. Artis tu. Ya. Tapi saya sama-sama Tak, juga. sebenarnya dia willing. Dia willing. Bukannya dia tolak-tolak you paksa. Tak, dia willing. Ayat dia mesti Wan. Kau cipta peluang kau sendiri. Betul. And Alhamdulillah tak ada siapa yang tolak. Mai lah siapa dia pun. Zul Arifin ke. Orang susah cara Rizwan ke. Ya. Orang susah nak tolak. Sebab apa? Sebab orang ada mentaliti yang okey, kau budak TV3. Yes. Kita takkan tahu dia tu siapa dia. Betul? Dia intern ke. Contoh kalau hampir Astro, tiba-tiba saya nak kena buat konten ni. Jom. Hang jom. Kan? Penting apa? Macam mana? Gitu. Betul. Oh, nice story. Ya, long story. So, bila buat tu, Dia akan cepat penat kalau lepas cerita ni. Saya akan tenangkan dia. Minum air.